piala pun tak beli dekat Pertama Komplek tau. Betul. Apa pandangan Mamat sini apa beza ke dia kejohanan biasa-biasa dengan kejohanan yang berpentas sebesar ini? Tak ada. Dan bagi saya kalau tanya perbezaan dengan kejohanan-kejohanan lain, ini adalah satu level yang patut kita raikan, banggakan. Kalau menang, kalau kalah pun sebenarnya bukanlah isu di mana kita kalah dekat Piala Dunia. Kan? Kalah dekat Piala Dunia di perlawanan akhir. Relax. Bukanlah kata alah apa benda kalah ni, main kat Malaysia pun kalah. So peminat sepak takraw perlu tahu untuk berada di situ kau letaklah sukan lain. Kelayakan pun belum tentu lagi. Betul. Kita berada dekat dalam kejohanan. Betul. Kelayakan pula ada tier dia. So, dalam sepak takraw, dia walaupun tak ada tier 1 sampailah nak ke pusingan akhir, kita ada satu level. Kalaulah satu dunia ni ada 4 sahaja pasukan yang mampu bersaing, ianya tetap Piala Dunia. Piala Dunia. Prestige dulu ya. Macam kita compare Liga Celah dengan Liga State. Sebab tu saya tak berapa, ini saya nak sentuh sikit lah. Saya tak berapa setuju orang yang masih ada lagi Lig 500. Liga bakat baru 500. Aduh. Bukan. Ini bukan even bakat baru pun. Ini bukan level sepak takraw. Kena up lagi ya. Piala pun tak beli dekat Pertama Komplek tau. Betul. So, kau nak buat liga open bakat baru, tak kira lah siapa-siapa level pun 500. Aduh. Main celah flat. Bukan tak boleh. Boleh buat celah flat. Tapi bermainlah dengan komuniti korang je kat situ.